Putra dah jumpa pot masak lemak salai berkonsepkan kampung Melayu klasik dekat Sungai Buloh. Inilah dia salai Buloh yang terletak di Bandar Baru Sungai Buloh. Ada macam-macam pilihan masak lemak termasuklah keli salai, ayam, daging salai, siput sedut, urat dan yang paling famous itik salai. Selain tu ada lagi lauk-lauk yang lain macam lemak bakar, ikan bakar dan macam-macam lagi lah. Konsep dekat sini layan diri. So ambil je lauk yang korang nak and boleh terus bayar dekat cashier. Masa sampai-sampai je sini memang Putra tak tahan tengok dia punya masak lemak, especially itik dan daging salai ni. Sumpah memang sedap, kuah dia pekat dan cukup rasa berlemak tu. Itik dan daging dia pun lembut weh. Yang paling best ada rasa smoky dan pedas-pedas tu. Barulah nonggori kan. Biasanya urat ni orang masak gulai nasi padang je kan. Ni first time Putra makan masak lemak. Sedap weh. Patin terpoyak pun ada and diorang masak panas-panas lepas order tau. Ikan dia lembut, gebu, rasa terpoyak tu semua cukup. Lemak bakar ni korang kena try. Boleh cicah dengan sos dia yang masam-masam pedas. Yang ni pula ikan siakap bakar. Ikan dia besar and sambal dia pedas-pedas manis je. Air pula ada banyak pilihan. And yang bestnya untuk air balang ni free refill tau. Minumlah sampai puas. Apa lagi jangan lupa singgah Salai Buloh.